Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama Semakal Channel TVPSS SMK Kandis. Saya Nofaria Hanim dan saya Amsyah Koyum. Kami berada di SSTP JPN Kelantan. Apa yang ada di sini? Apa itu KEDEK? Kelantan Digital Edu Challengers KEDEK 2006 menghimpunkan warga pendidik dari seluruh negeri Kelantan melalui cabaran digital, program ilmu dan inovasi digital. Assalamualaikum. Kini saya berada di Reka Eduki dari FK Seneng. Boleh adik ceritakan sikit mengenai adik dan apa yang ada di sini? Saya berada di sini kerana untuk pameran Reka Eduki. Saya membuat bot robot penjaga air tanaman. Ini adalah robot penjaga air tanaman. Jika sensor diletakkan dalam tanah yang kering, robot akan mengangkat tangan untuk meminta air. Dan jika sensor dimasukkan ke dalam tanah yang lembap, robot akan menjatuhkan tangannya bermakna airnya mencukupi. Majlis penutupan dan penyampaian hadiah disempurnakan oleh Puan Hajah Siti Norina binti Muhammad, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan. Sidang media telah merumuskan bahawa perjalanan KEDEK 2026 pencapaian program serta hala tuju pendidikan digital di negeri Kelantan. Puan, sejauh manakah program seperti Kelantan Digital Edu Challengers KEDEK mampu melahirkan lebih ramai inovator dan usahawan digital khususnya dalam kalangan warga pendidik dan generasi muda di Kelantan? Program yang dilaksanakan ini merupakan satu program yang terbaik dan kita berharap supaya program ini dapat diteruskan. Kenapa? Sebab di dalam program-program ini kita melahirkan murid-murid kita untuk mendapatkan kemahiran yang terbaik. Dan kita di peringkat kebangsaan, kita program-program ini yang daripada rakan strategik yang pakar, di mana mereka dapat memberi ilmu terus kepada pelajar-pelajar kita untuk mereka menggunakannya dan KEDEK membuktikan bahawa inovasi bukan sekadar teknologi. Sekian sahaja daripada kami. Saya Amsyah Koyum. Saya Nofaria Hanim. Saya Ni Alisa. Saya Dani Syamila. Meneroka kreativiti, mengukir identiti. Kandis boleh, kandis bersohor.